Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita malam ni dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey, sebelum kita mula, suara Rahman dengar dan jelas ke? Dengar So, malam ni kita akan discuss dulu latihan yang korang buat tu. Dan juga kemudian kita akan masuk sedikit bab satu lah. Boleh So, tengok soalan nombor 3. Okey, nombor 3 So, kalau tak faham nanti tanya tau. Okey, tengok nombor 3. Dia kata satu eksperimen dijalankan untuk menentukan haba pemendakan. So, gariskan kata kunci. So, haba pemendakan antara plumbum 2 nitrat dan kalium sulfat. 50 cm padu. Okey. So, ingat ya, kalau nampak 50 cm padu, ingat ini adalah volume ataupun isi padu untuk larutan plumbum 2 nitrat lah. Manakala 0.5 mol per dm padu, ini kemolaran ataupun kepekatan, molarity. Okey, so pastikan jangan tertukar dah unit. Kita tukarlah itu apa benda. Sentimeter padu tu adalah merujuk kepada volume ataupun isi padu. Mol per dm padu pula merujuk kepada molarity, kemolaran. Okey, kepekatan. Okey, so kita akan ada dua larutan lah. Ada larutan plumbum 2 nitrat dan larutan kalium sulfat. Okey, dua-dua. Sekejap dia nak masuk. Sekejap Okay. So, dua-dua kita perasan, dua-dua kemolaran dia adalah 0.5. Isi padu pun 50. So, dua-dua adalah sama. Okay. So, tengok soalan pertama. Okay. So, apakah yang dimasukkan dengan haba pemendakan di dalam eksperimen ini? Tengok. Dia kata di dalam eksperimen itu, ramai tak dapat markah sebab korang buat general. Okay. Bila dia kata eksperimen itu, okay, kita tengok dulu dia punya general punya definisi. So, kita tahu haba pemendakan adalah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk dari anion-anionnya dalam larutan aqueous. Ramai yang jawab macam ni. Ramai dah hafal lah. Cumanya dalam soalan ini korang tak dapat markah kerana tidak merujuk kepada eksperimen itu. Okey. So, kita tahu haba pemendakan, kita akan fokus kepada mendakan terbentuk. Okey, tengok dekat persamaan termokimia. Okey, kita ada dua hasil yang terbentuk. Betul? Ada dua produk yang terbentuk. Yang pertama, plumbum 2 sulfat dan kedua adalah kalium nitrat. Kita belajar dah. Plumbum 2 sulfat ni PbCSO, iaitu garam tidak larut. Maka itu adalah mendakan dia. Okey? Maka kena tukar sedikit. Okey? So, jawapan dia akan jadi perubahan haba apabila 1 mol mendakan plumbum 2 sulfat. Plumbum 2 sulfat. Kena tukar. Jangan buat mendakan. Okey? Ini tukar kepada spesifik. Okey, terbentuk dari ion-ionnya. Okey, dalam plumbum 2 sulfat ada ion apa? So, kita tahu kita akan ada ion Pb2+ dan ion SO4 2-. Ini jawapan dia. Dalam larutan aqueous. Okey, sebab dia kata dalam eksperimen itu. Maka kena spesifik lah. Ion-ionnya pun kena detail juga. Kena detail. Okey? Dapat ke untuk soalan pertama ni? Semua boleh? Okey, yang kedua, nyatakan satu pemerhatian di dalam eksperimen. Okey, bila pemerhatian, pemerhatian ni kalau kita tengok dalam ni, ada yang jawab, ada yang jawab suhu persekitaran meningkat ataupun bacaan termometer meningkat. Dia kurang tepat sebab dalam ni dia tak bagi bacaan termometer. Dia tak bagi. Maka yang paling tepat adalah sebab kita tahu dia membentuk garam plumbum 2 sulfat, iaitu insoluble salt, garam tidak larut, dan kita tahu dia akan menghasilkan mendakan putih kan? Betul? Maka itu adalah pemerhatian yang paling tepat sebab dalam soalan kita nampak itu sahaja yang terbentuk. Suhu kita tak nampak perubahan dia. Okey? Maka jawapan dia akan jadi lagi satu,
Bila dia kata pemerhatian, jangan nyatakan nama mendakan tersebut. Jangan. Salah. Sebab pemerhatian ni apa yang kita lihat menggunakan mata kasar saja ataupun yang kita bau. Okey? Maka jawab je. Mendakan putih terbentuk. Mendakan putih terbentuk. Okey, white precipitate form. Okey, tak perlu pun jawab. Mendakan putih plumbum 2 sulfat terbentuk. Tak perlu. Okey, sebab dia kata pemerhatian sahaja. Okey? Dapat ke untuk soalan B? Boleh Okey. Okay, C. Hitungkan bilangan mol plumbum 2 nitrat. Okey. Ingat ya, kita tahu plumbum 2 nitrat adalah tengok. Ini garam nitrat, no anak. So, bila garam larut ni bermaksud kita tambah air, dia akan jadi larutan. Okey. Kita perasan dia diberi isi padu. Okey, isi padu dia dah bagi dah 50 kan? 50 cm padu. Kemudian dia bagi juga kemolaran. Kemolaran tu kepekatan lah tau. 50 kan? 50 dengan 0.5. 0.5 mol per dm padu. So kalau nak cari bilangan mol, kita kan belajar segitiga semua tu kan. Cumanya kalau dia larutan aqueous, maksudnya garam larut, ingat formula dia adalah N sama dengan mv per 1000. Okey, lagi satu, soalan kata mol plumbum 2 nitrat. Kenapa volume tu nak tambah 22? Salah. Sebab dia kata plumbum 2 nitrat. Bila kita kira mol, kita tak akan tambah 2 isi padu tu tau. Sebab kita merujuk kepada mol sesuatu benda. Bukannya kena tambah dua-dua. Salah tu. Okey, fahamkan konsep. Mol tu merujuk kepada satu bahan sahaja. Tak akan tiba-tiba merujuk kepada dua bahan. Okey? And then kena bahagi 1000. Ada yang tak bahagi 1000. Okey? Kenapa bahagi 1000? Sebab biasanya volume ni dia bagi dalam unit sentimeter padu. Sebab tu kena bahagi 1000. Kecuali kalau dia diberi dalam dm padu, desimeter padu, baru tak payah bahagi 1000. Okey? Maka masukkan je. So M 0.5, V 50, and then bahagi 1000. Ada yang terlupa bahagi 1000. Okay. Maka jawapan dia akan dapat 0.025 mol. Okay. Tiada unit salah. Alright. Masa ni banyak okay. Next. Nombor 2. Perubahan haba dalam eksperimen. Okay. Ada yang salah lagi. Okay. Kita revise sekejap. Ingat, dalam termokimia, kita tiga formula je kita belajar. Yang pertama, N sama dengan mv per 1000. Ini untuk mencari bilangan mol sesuatu larutan. Yang kedua, kita belajar Q sama dengan MC theta. Okey, jangan tertukar. Q ni merujuk kepada perubahan haba. Q ni merujuk kepada perubahan haba. Perubahan haba dengan haba tindak balas berbeza. Heat changes dengan heat of reaction is different. Ingat tu. Okey. M ni pula abang rasa semua dah okey. Ini merujuk kepada jisim larutan lah. So, kita kena tengok berapakah jumlah isi padu larutan yang dipakai. Sebab ingat, 1 cm padu bersamaan dengan 1 gram. Okey? Manakala theta ni pula ada perubahan suhu. Perubahan suhu. Di mana perubahan suhu, ingat tak? Suhu akhir tolak suhu awal. Akhir tolak awal. Okey? Suhu akhir ni pula boleh jadi seperti hint kepada tindak balas tu nak tahu jenis exothermic atau endothermic. Kalaulah suhu akhir tu lebih tinggi berbanding suhu awal, bermaksud dia exo lah. Kalau suhu akhir lebih tinggi daripada suhu awal, bermaksud dia exo. Sebab apa? Sebab suhu sekeliling cawan tu panas. Maka dia membebaskan haba. Okay? Kalau suhu akhir dia menurun daripada suhu awal, bermaksud dia menyerap tenaga haba. Maka dia endothermic. Faham ke konsep tu? Kalau kita nak tentukan dia jenis tindak balas berdasarkan perubahan suhu. Boleh? Jelas Okey. Yang terakhir barulah haba tindak balas delta H. Q over N. So kita kena maximiskan penggunaan formula ni. Okey, bila dia kata perubahan haba, korang boleh pakai sama ada Q sama dengan MC theta kalau lengkap lah. Okey.
Tengok, Q kita nak cari. M kita tahu. C kita tahu. Cumanya theta, bila kita tengok theta, okay, theta tiada kan? Tiada perubahan suhu, maka tak boleh nak pakai formula ni. Tak boleh nak pakai formula ni. Kenapa? Sebab theta tidak tahu. Sebab kita tak tahu perubahan suhu dia. Maka kita tak boleh pakai formula ni. So dekat mana yang ada Q lagi? Iaitu formula last ni. Yang delta HQ over N. Maka pakai dia. So delta H sama dengan Q over N. Boleh tak cari? Boleh, sebab N kita dah tahu. Delta H kita tahu kat mana? Dekat persamaan termokimia. Okey? Dekat persamaan termokimia. So masukkan je. So 50.4 kilojoule, okay, sama dengan Q over 0.025 mol. Sebab mol kita dah cari kan? Betul tak? Lagi satu, nisbah mol semua sama. Sebab tu mol mereka sama. Okay? So nanti, kj per mol So, mol dengan mol boleh potong, nanti akan dapat 1.26 kilojoule. Okey ke? Dapat ke yang ni? Boleh Kalau nak bagi dalam joule pun boleh. Tukar je unit dia. 1260 joule. So ingatlah. Okay, ingat ya. 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Kena ingat tu. So kalau nak convert, bahagi. Ataupun darablah tengok tukar kepada apa. Okay. And then nombor 3, perubahan suhu iaitu theta. So theta ada dalam Q sama dengan MC theta. Okay, yang ni abang rasa mostly betul kalau Q betul. Di mana ingat Q, kita kena pastikan unit Q ni adalah joule. Ingat, kita kena pastikan unit untuk Q adalah joule. Sebab apa? Sebab kita punya muatan haba tentu, heat capacity tu unit dia joule. Maka kita kena convert dulu jadi 1260 joule. Okay? Sama dengan kita ada dua larutan, betul? Tunjuk jalan kira. 50 tambah 50. Iaitu 50 cm padu daripada larutan plumbum 2 nitrat. Ni kita ada dua larutan Dia pakai plumbum 2 nitrat dan kalium sulfat. Di mana plumbum nitrat pakai 50 cm padu. Kalium sulfat pun pakai 50 cm padu larutan. Maka tambah. Sebab M tu adalah total volume of the solution. Okay, jumlah isi padu yang digunakan. That's why 50 tambah 50. Okay. So, 50 tambah 50. C memang diberilah. So, darab 4.2. And then darab theta. Okay. So, bila tekan kalkulator, dapatlah 3.0 degree Celsius. Biasakan satu titik perpuluhan dekat sini. Nampak tak abang buat macam ni? 1 decimal places. Sebab bacaan termometer memang satu titik perpuluhan. Okey. Boleh ke? Pengiraan 1, 2, 3 ni? Kira mol, kira Q, kira theta. Semua jelas Ada apa-apa persoalan? Sebab kalau boleh, dah pandailah jawab benda ni. So, okey Alright. So, D. Lukis, construct energy level diagram for the reaction. Okay. Energy level diagram ni tak perlu pun nak buat paksi X. Siapa yang buat tu tak perlu. Buat paksi Y sahaja. Okay. Kalau buat pun tak apa. Tak salah pun. Okay. Biasa-biasa ada paksi Y, label energy. Tenaga. Okay. So, kita tahu ini adalah exothermic berdasarkan persamaan termokimia. Sebab dibagi delta H, lepas tu simbol negatif. Bila simbol negatif bermaksud dia tindak balas exothermic lah. So kita tahu kalau exothermic atas kepada bawah. So lukis je. Atas, turun ke bawah. Okay. Macam tu. And then pastikan ini adalah bahan tindak balas. Plumbum 2 nitrat. And then tambah kalium sulfat. Hasil tindak balas pula plumbum sulfat tambah kalium nitrat. Dan pastikan seimbanglah dua kat sini. Sebab dah diberi dalam persamaan termokimia. Okey. Tengah-tengah ni ada nilai delta A. Salin je balik.
So negatif 50.4 kilojoule per mol. Okay? E. Tulis persamaan ion untuk tindak balas di atas. Okay, persamaan ion. Okay, kalau lupa. Abang tengok ramai. Betul. Baguslah di mana kalau korang tak sure, korang buat dari asal. Betul tak? So, bagus? Semua buat bagus? Okay. So, ingat balik. Kita salin je balik semua ni. So, plumbum 2 nitrat tambah kalium sulfat. Kemudian anak panah. Plumbum sulfat tambah 2 kalium nitrat. Okay, ingat balik. Bila kita nak buat persamaan ion, kita keluarkan ion-ion yang bebas bergerak. Kalau dia ion tak bebas bergerak, kekalkan. Kalau dia atom or molekul pun kekalkan zarahnya. Okay, plumbum nitrat, garam larut, maka dia ada ion-ion bebas bergerak. Sebab tu bila kita pecahkan, ada Pb2 plus tambah 2 NO3 minus. Okay, kalium sulfat pun garam larut. So, ada 2K plus tambah SO4 2 minus. Okay, anak panah, plumbum sulfat. Plumbum sulfat ni adalah white precipitate. So, bila white precipitate mendapatkan putih, bermaksud dia ni garam tidak larut. So, bila garam tidak larut, ingat ya, tiada ion bebas bergerak. So, bila tiada ion bebas bergerak, kita kekalkan dalam keadaan asal dia, PbSO4. Okay? Kalium nitrat garam larut. So, boleh pecahkan 2K plus tambah NO3 minus. Okay? Kemudian buat apa? Kita akan potong segala zarah yang sama yang ada pada bahan tindak balas dan juga yang ada pada hasil tindak balas. So, kita perasan nitrat dengan kalium sama. Maka tinggallah Pb2 plus tambah SO4 2 minus menghasilkan PbSO4. So, ini adalah persamaan ion dia. Okay? Ingat, persamaan ion ni merujuk kepada ion apa je yang penting untuk menghasilkannya. Itu persamaan ion. So, kita perasan dekat sini, yang penting kita kena ada ion plumbum, ion sulfat akan menghasilkan plumbum sulfat. So, sekiranya dia masih menghasilkan plumbum sulfat, bermaksud apa? Haba pemendakan dia kekal sama. Okey, boleh ke untuk persamaan ion? Jelas? Dah Okey, F. Eksperimen diulangi menggunakan 50 cm padu plumbum 2 etanoid 0.5 mol per m padu dan 50 cm padu larutan natrium sulfat 0.5 mol per m padu. Okey, kita perasan dekat sini dia ubah plumbum 2 etanoid dengan natrium sulfat. Dia ubah dia punya bahan tindak balas. Okey. And then dia tanya apakah perubahan suhu untuk tindak balas itu. Macam abang kata, okey, jikalau dia masih menghasilkan mendakan yang sama, maka perubahan suhu dia masih sama, haba pemendakan dia masih sama. Okey, sebab apa? Ingat balik. Dekat persamaan ion, yang penting kalau ada ion plumbum, yang ada ion sulfat, masih akan menghasilkan plumbum sulfat. So, macam plumbum 2 etanoid, formula dia macam ni. Formula dia macam ni So, So, PB CH3 COO 2 tambah natrium sulfat. So, kalau kita tengok apa yang akan terjadi, dia masih menghasilkan plumbum sulfat, tapi yang berbeza hanyalah inilah garam satu lagi. Ini saja yang berbeza. Ini saja. So, kita perasan dekat sini, ia masih menghasilkan plumbum 2 sulfat. Kenapa? Sebab ion-ion yang terlibat dalam pembentukannya hanyalah we have Pb2 plus and also SO4 2 minus. So, kita perasan dalam plumbum 2 etanoid ada Pb2 plus. Dalam natrium sulfat pun masih ada SO4 2 minus. Maka perubahan suhu dia kekal sama. Maka tulis dekat sini. So, perubahan suhu kekal
sama. Okey. Kenapa? Sebab dia suruh terangkan jawapan anda kan? Sebab pemendakan, okey, sebab pemendakan pelambung dua sulfat hanya melibatkan, hanya melibatkan ion Pb2+ dan ion sulfat sahaja. Ini jawapan paling tepat. Siapa yang abang tanda, abang tulis kemolaran sama tu salah Jawapan tepat dia macam ni. Abang terlupa, abang tersalah tanda. Okay? So kalau dia tanya perubahan suhu ke ataupun nilai haba pemendakan ke kekal sama sebab apa? Itulah jawapan dia. Okay? Boleh ke? Jelas tak cara jawab ni? Semua orang okay? Okay. Okay, next. Okay, dia tanya, mengapakah cawan plastik digunakan dalam eksperimen ini? Okay, dekat sini, asal ramai tak jawab Boleh je nak pakai cawan plastik, boleh juga nak pakai cawan polistrena. Sama je kedua-duanya cara jawab. Iaitu, cakap je lah. Kerana plastik adalah penebat haba yang baik. Penebat haba yang baik. Okay, heat insulator. Ingat, jangan jawab sampai sini je. Plastik adalah penebat haba yang baik yang dapat, kalau boleh penuh, mengurangkan, bukannya menghalang mengurangkan. Okay, pembebasan haba. Pembebasan haba ke persekitaran. Ke persekitaran. Okay, so plastic is a good heat insulator that can reduce the heat release to the surrounding. Bukannya to prevent, bukannya untuk menghalang. Ingat, jangan jawab menghalang. So kalau buat tulis menghalang ataupun prevent, salah, tak boleh, jangan. Buat mengurangkan. Okay? So H, in another experiment where calcium chloride solution, kita akan ada calcium chloride solution is reacted with sodium carbonate. Sodium carbonate Na2CO3. The temperature of the mixture decreases. Garis keyword, dia kata suhu menurun. Suhu campuran tindak balas berkurang. So bila berkurang, macam abang sebut tadi, suhu berkurang bermaksud dia tindak balas endotermik. Endotermik. Kenapa? Sebab suhu persekitaran menurun. Maka dia menyerap haba lah, endotermik. Okay? So dia kata tulis persamaan kimia seimbang tak penuh. Persamaan kimia seimbang untuk tindak balas di atas. Ini simple je lah. So kalsium kloride tambah natrium karbonat. Abang rasa semua okey kan ni? So akan dapat kalsium karbonat tambah natrium klorida. Okay, seimbang kan? Dapat dah 2 markah. Okay, tak perlu pun buat delta H kerana dia kata persamaan kimia seimbang je. Okay, and then next. Okay, dia kata lukis gambar rajak aras tenaga untuk tindak balas itu. Okay, kita tahu ni endo, betul? Bila endo, macam biasa buat paksi Y, label energy, tenaga. Bila endo, ingat, dia dari bawah, dia akan naik atas. Ramai betul kat sini. Okay, kita cuba salin dulu. So, calcium chloride react with sodium carbonate, produce calcium carbonate and also sodium chloride. Okay, satu lagi, kan tak diberi nilai delta H, betul? Tak diberi kan? Maka korang letak je apa-apa unknown, apa-apa anu dekat situ. Contoh, pastikan betul simbol positif. Contoh apa buat Y? Kilojoule per mol pun boleh. Nak buat X pun boleh. Nak buat A pun boleh. Asalkan tunjuk dia nilai simbol positif.
Kenapa positif? Sebab kita tahu suhu campuran berkurang. Maka tindak balas endotermik. Macam ni baru 2 markah. Okay, markah tu kat mana? Untuk siapa yang tak tahu, bila korang buat Pak CY label betul, 1 markah. Bila betul data H ni, 1 lagi markah. So, total dekat sini, 2 markah. Okay? Boleh ke untuk soalan 3? Ada apa-apa masalah? Ada yang kurang jelas? Semua faham Nurul okey Nurul? Munida okey? Faham Kita teruskan nombor 4 boleh? Okey. Tengok nombor 4. Siapa ada soalan, tanya je tau. Okey, tengok nombor 4. Okey, nombor 4, tindak balas pembakaran. Abang tak ajar sangat kan? Dia ada perubahan sikit sahaja. Okey. Tengok nombor 4. Okey, nombor 4. Susunan radas di bawah telah digunakan untuk menentukan haba pembakaran butanol. Okey. Butanol, okey, dah diberi butanol formula berapa. Okey, tengok dekat sini. Dia bagi jisim awal per liter tambah butanol. Kemudian jisim akhir per liter dengan butanol. Bermaksud dia nak tengoklah. Ni, perubahan butanol yang digunakan. Okey. Suhu awal 29, suhu tertinggi 59. And then isi padu air digunakan 500 cm padu. Okay, A. Write the equation for the combustion of butanol. Okay, yang ni ramai betul. Ada yang buat double. Betul je, cumanya boleh ringkaskan. So, jawapan dia akan jadi C4, H9, OH. Okay, so bila pembakaran, ingat, bila dia kata pembakaran, combustion bermaksud dia react with gas oxygen. Dia react with oxygen gas. Okay. And then sentiasa akan produce CO2 and water. Ini sebenarnya belajar dekat chapter 2, carbon compound. Tapi ambil tahu jikalau kita ada an alcohol, okay, alcohol bila dia undergo combustion, dia akan produce carbon dioxide and water. Ini memang susah sikit lah, kena pandai seimbangkan. Selalu abang hafal dulu. Dulu abang hafal sedikit. Okay, sebab paling-paling susah pun dia akan keluar sampai butanol je. So, 6, 4, 5. Ada orang buat 2, 12, 8, 10 pun boleh. Okay, tapi terpanjang korang buat. Okay? Okay, B. Hitungkan perubahan haba. Okay, tengok. Dia kata perubahan haba, heat energy change. Q ya. Q, maksudnya Q. Maka Q sama dengan MC theta. Okay. So, apa yang berbeza berbanding dengan 3 eksperimen yang sebelum ni, M ni, kan, disebabkan tak ada larutan dekat sini, betul tak? Tak ada larutan garam. Maka M dekat sini adalah volume of water. Isi padu air yang digunakan. Kalau haba pembakaran, ingat dia berbeza sikit. Nak cari mol, formula dia adalah mol jisim bahagi jisim molar. Jisim bahagi jisim molar. Mol siapa? Iaitu mol alkohol yang digunakan. Okey. Yang kedua macam biasa, Q sama dengan MC theta. Cumanya M di sini merujuk kepada jisim air yang digunakan. Itu saja perbezaannya. Okey. Maka Q MC theta, M tadi kita nampak dia menggunakan isi padu air sebanyak 500 cm padu, maka 500 lah. Muatan haba tentu pula, okay, specific heat capacity pula macam biasa, 4.2. Okay, theta kalau boleh kira dalam ni, 59 tolak 29. Okay, tekan kalkulator akan dapat 63000 joule. Betul ke? 50 darab 500 darab 4.2 darab 30. 63000 betul. Okey, ataupun boleh jawab okey 63 kilojoule. Okey? Boleh ke untuk heat changes, perubahan haba? Faham M tu apa, theta tu apa? Boleh? Irene okey Irene? Boleh Okey, C.
hitungkan bilangan mol butanol. Okey, nampak butanol pun dah bagi dah jisim yang digunakan. Maka kira je, itu pun ada yang tersilap. Ada yang tersilap. Kita tahu nak cari mol. So, bilangan mol butanol iaitu jisim bahagi jisim molar. Like I said, tunjuk jalan perkiraan dekat sini. Contoh, jisim dia berapa? Kiralah. So, 502.28 gram tolak 500.00 gram. Betul ke? Tak salah. Okay. Bahagi jisim molar. Okay. Kita tahu ini butanol C4. Okay. Formula dia adalah butanol C4 H9OH. Kejap Okay. So formula dia C4H9OH. So molar mass dia senang je. C12 ada 4. Hidrogen 1 ada 9. Oksigen 16. Hidrogen 1. Okay. Cuba biasakan buat macam abang buat ni. Ada unit-unit ni. Supaya betul. Ada yang salah juga kat sini. Tak tahu kenapa. So masukkan nilai 502.28 tolak 500. So akan dapat 2.28 gram bahagi jisim molar, kira kat sini. Bagi 4 tambah 10 tambah 16. So akan dapat 74 gram per mol. So kalau dapat panjang, okay, contoh. Kalau dapat panjang kan, abang ajar ambil berapa titik perpuluhan? Kalau kalkulator tunjuk sampai ke belakang? Berapa titik perpuluhan, ingat tak? Kalau dalam kalkulator panjang sampai belakang. Kalau involving calculation, tak kisahlah bab apa, tapi melibatkan pengiraan. Nak ambil berapa banyak decimal places? Cuba kita abang. 4, betul. Dekat kertas, ambil je 4. So, korang akan dapat 0.0308 mol. Betul tak? 0.0308 mol. Lepas tu, kan kita nak hitung haba pembakaran, betul? Betul tak? So, macam biasa, formula dia sama, delta H. So, Q over N. Okay, abang kata buat apa? Okay, dalam kertas, kita salin balik. So, delta H. So, Q, berapa Q tadi? 63 kilojoule. Q 63 kilojoule. Dalam kertas, kita tulis je 0.0308 mol. Tapi dalam kalkulator, ingat tak abang kata kita ambil direct daripada kalkulator. Kan panjang 0.03081081 kan? Ambil semua tu. 63 bahagi semua tu. So jawapannya akan dapat 2044.7368 kilojoule per mol. Sepatutnya macam ni. Okay, sepatutnya macam ni. Okay, tapi sebenarnya jawapan dia ada plus minus. So, okey saja. Lebih tepat buat macam ni. Ambil semua terus daripada kalkulator. Okay, ada orang buat 0.031. Ada orang buat 0.03. Nilai dia akan lain tau. Contoh, if you guys ambil 63 bagi 0.03. Jawapan dia 2100 kan? Betul juga. Boleh je. Ada orang jawab 63 bagi 0.031. Dapatlah 2032. Kan lain juga kan? So, sebenarnya dalam exam dia ada plus minus jawapan dia. So, lebih tepat ambil terus daripada kalkulator. Kalau tiba-tiba cikgu salah tanda sebab ikut skema, korang boleh argue lah. Korang ambil daripada kalkulator. Sebab lebih tepat ambil kalkulator. Kalau sekadar ambil apa yang 2 titik perpuluhan, sebenarnya jawapan tu lari sedikit. Bila lari sedikit tak tepat tau dalam kimia. Sebab kimia ni all about precision. Semua tentang kedetailan sesuatu benda. Sebab tu abang terbiasa ambil semua pengiraan tu. Jawapan satu nombor tu sangat penting dalam kimia. Sebab disebabkan satu nombor tu lah tindak balas kimia tak berlaku sebenarnya. Okay?
So lepas tu ingat dah kira salin balik letak H sama dengan letak simbol negatif. Kalau tak ada simbol negatif, tak ada markah dekat situ. Okey. Boleh ke setakat ni? Semua faham? Jelas? Boleh eh? Okay, next. Okay, yang ni ramai salah. Okay. Untuk precautionary steps ataupun langkah berjaga-jaga, bila kita buat eksperimen pembakaran ni, kalau tengok buku lah, dia kata kita kena guna wind shelter, iaitu gunakan pengadang angin. Kena ada sebab kita tak nak angin kacau lampu lilin tadi. So gunakan pengadang angin. Pengadang angin. Okay. Ataupun, kan kita guna per liter betul. So kita kena pastikan nyalaan per liter. Okay. Sebab ada students, dia bakar dekat bawah tu tetapi jaraknya terlampau jauh dengan bahagian bawah bekas logam. Maka eksperimen kurang tepat. So kita kena make sure nyalaan per liter tu menyentuh menyentuh bahagian bawah bekas kuprum tersebut. Okay. Lastly, paling common orang kata iaitu kacau air secara berterusan. Okay, kacau air dalam bekas logam secara berterusan pun betul. Okay. Okay, F. Nilai teori untuk haba pembakaran butanol ialah negatif 2877. So tengok, sepatutnya secara theoretically negatif to 877. Tapi bila kita buat eksperimen, kita dapat tadi berapa? 2044. Sangat berbeza, betul? Sangat berbeza. Terangkan mengapa nilai dari eksperimen untuk haba pembakaran lebih rendah daripada nilai teori. Okay, ini abang pernah sebut. Di mana kita jawab je, kerana terdapat pembebasan haba ke persekitaran. Pembebasan haba ke persekitaran. Ini paling simple pun jawapan. Confirm dapat satu markah. Okay. Ini untuk setiap haba tidak balas sama je. Kalau banyak markah, untuk haba pembakaran ni dia boleh jadi banyak benda. Okay. Yang kedua, kalau dia perlukan markah banyak, boleh jawab pembakaran butanol tidak lengkap. Ini kita akan belajar kat bab 2 nanti. Kita akan belajar dekat bab 2. Sebab bila combustion dia incomplete, tidak lengkap, maka hasil yang terbentuk pun bukannya CO2 and water. Dia jadi benda lain. Maka suhu tak akan berubah lah. Bukan tidak berubah, dia kurang berubah. Okey? Ataupun boleh jawab, haba dari nyalaan pembakaran butanol diserap oleh bekas tadi. Sebenarnya bekas tu yang menyerap haba yang diberi oleh peneliti tadi. Pun boleh. Okay? Ada soalan setakat ni sebelum kita tengok soalan last ni? Semua jelas Boleh? Okay. G. Jadual di bawah menunjukkan formula molekul dan haba pembakaran untuk 3 jenis alkohol. Okay, kita perasan dekat sini yang membezakan antara metanol, etanol dan propanol adalah bilangan karbon and hidrogen lah. So, bila bilangan karbon and hidrogen berbeza, maka bilangan hasil yang terbentuk juga berbeza. Okay? Maka bilangan hasil yang terbentuk adalah berbeza. So, kita perasan dekat sini, haba pembakaran semakin meningkat. Semakin meningkat kan? Bermaksud dekat sini haba yang dibebaskan sangat-sangat meningkat. So, kenapa ramai yang dapat markah? So, kita faham dekat sini ingat, poin dia paling penting adalah ingat. So, bila meningkat bilangan atom karbon dan hidrogen dalam molekul sesuatu alkohol,
Okey. Maka apa yang akan terjadi, korang kena ingat bilangan hasil yang terbentuk iaitu apa? Gas CO2 dan air pun meningkat. So, apa yang menyebabkan jikalau benda ni meningkat, haba yang dibebaskan meningkat? Kita tahu dalam persamaan kimia, okay, kita tahu contoh abang bagi alkohol biasa je, CH3OH. So, bila berlaku pembakaran, anak panah, CO2 plus water kan? Kan kita dah belajar dulu, abang Hassan belajar, kalau sebelum anak panah ini bahan tindak balas. Bahan tindak balas sentiasa menyerap haba. Betul tak? Manakala pada hasil tindak balas, sentiasa membebaskan tenaga haba. Okay, sentiasa membebaskan haba. Okay, so apa yang terjadi kalau hasil yang terbentuk lebih banyak? Maka jawapan akhir sekali keyword dia adalah, so bila hasil terbentuk banyak, maka lebih banyak ikatan hasil terbentuk. Betul lah. So kalau bilangan CO2, bilangan air makin banyak, so ikatan yang terbentuk pun jadi semakin banyak. Maka lebih banyak haba dibebaskan. Okay? So abang ulang So dalam alkohol, so bila the number of carbon and hydrogen atoms increases, okay, so the number of products which are CO2 and water also increases. Okay, so apa yang terjadi, apa efek dia kalau CO2 dengan air bertambah? Maka the number of bonds form tu increase. The number of bonds form is increases. So bila number of bond increases, maka the heat release also increases lah. Itu logiknya. Okay? Dapat ke? Boleh ke yang ni? Okay. Dalam skema dia tulis, apabila bilangan atom karbon dalam setiap molekul alkohol bertambah, nilai haba pembakaran bertambah. Semakin bertambah bilangan atom karbon dan hidrogen dalam setiap molekul alkohol, bilangan molekul karbon dioksida dan air sebagai hasil juga bertambah. Semakin banyak ikatan dalam hasil terbentuk, semakin banyak haba dibebaskan. Okey? Nanti boleh tengok balik rakaman tu apa yang abang baca tadi. Okey? So, ada apa-apa soalan untuk latihan 3 dan 4 ini? Boleh ke? Semua okey Tak ada soalan Okey, so sebelum kita masuk bab 1, sekejap, ada benda abang tunjuk ni, abang lupa apa. Sekejap Oh ya. Yeah. Okey, ada satu benda yang abang tak tunjuk iaitu nilai bahan api. Okey. Nilai bahan api. Kalau disuruh kira nilai bahan api iaitu dalam bab haba pembakaran, korang ingat unit dia adalah kilojoule per gram. So bila kilojoule per gram, so unit dia macam mana? So nilai bahan api adalah sama dengan delta H over jisim molar. So korang akan dapat nilai bahan api. So ini adalah formula yang keempat korang belajar dalam bab ni. Okay? So nilai bahan api ni dia ada ciri-ciri yang kita kena pertimbangkan. Ada beberapa ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan. Okay? Jangan risau, nanti abang akan bagi latihan, kita akan discuss lah. So ciri-ciri yang dipertimbangkan adalah yang pertama, kita tengok berdasarkan nilai bahan api lah. So kita belajar
Lebih tinggi nilai bahan api lebih baguslah. Contoh dalam kenderaan. Kenderaan A yang menggunakan nilai bahan api yang rendah, kalau kita bandingkan dengan kenderaan B yang menggunakan nilai bahan api yang lebih tinggi, B lebih bagus. B lebih cepat pick up bila kita tekan pedal. Okey? Nombor dua, ada orang dia consider tentang harga. Okey, boleh dia jawab, korang pilih A. Sebab apa? Sebab lebih murah pun boleh. Okey? Yang ketiga, ada orang pilih dari segi kesan terhadap alam sekitar. Kesan terhadap alam sekitar. So, korang boleh juga jawab. Contoh, kenapa tak pilih bahan bakar seperti alkohol? Kerana alkohol memberi pencemaran udara pun boleh. Maka korang gunalah hidrogen. Pun boleh. Cumanya hidrogen ni dia mahal. Dia ada pro and cons lah dekat situ. Kena pandai, apa kita panggil tu? Kena pandai defense diri. Okay, iaitu dalam soalan soalan apa yang last tu? Berikan, bukan? Yang korang pilih choice and then wajarkan. Wajarkan jawapan anda. So, boleh pilih apa-apa. Okay? Itu saja untuk bab 3. Okay? So, bab 3 itulah yang penting yang kita buat sama ni. Pastikan Mahir jawab soalan yang 4 soalan ni. InsyaAllah boleh jawab untuk apa-apa bab 3. Okay, ada apa-apa persoalan? Semua jelas ke? Okay, kita take 5 kejap Lepas tu korang boleh tengok bab 1 yang abang bagi slide itu. Boleh? 8, 5, 6 kita sambung. Boleh? 8, 5, 6. Apa-apa soalan boleh tanya.